Aku rasa merepek lah siapa-siapa yang main saham, yang dia punya duit adalah 2,000, 3,000. Memang merepek aku rasa. Ada 2,000, 3,000 tu memang mengarut lah. Lepas tu kalau kau terpedaya dengan yang berniaga pasal saham ni, dia cakap trade saham 1,000, 2,000 pun dah cukup, itu memang mengarut lah. Dan last kali dia jual kelas dia. Dia nak kau join kelas dia. Cuba kau fikir logik. Dia orang tu nak jual kelas je kat kau orang. Betul lah, sebab memanglah boleh trade RM100, tapi cuba kau fikir, kos jual beli tu dia ada charge dia, charge broker. Lepas tu katakanlah kau trade RM100, kau target 10%. 10% daripada 100 berapa? RM10. RM10 kepala ban. Baik kau menaika kari park tepi jalan. Okey, katakanlah kau cuba trade RM1,000. Okey, RM1,000 memang boleh RM1,000, tapi nak dapat sehari 10% tu susah lah. Katakan sebulan kau dapat 10%, RM100. Berhasil lah sikit. Tapi kalau kau untung RM100, yang aku lagi tak faham bila sipu-sipu cakap kau boleh trade serendah RM100. Memanglah RM100, tapi takkanlah nak untung RM1. RM1 tolak charge broker apa segala tu. Negatif. Baik berniaga tepi jalan. Siapa yang setuju cuba komen. Kalau yang tak setuju ni, macam mana kau buat duit dengan RM1,000 tu? Ataupun macam mana kau boleh buat duit dengan RM100 tu? Sebab tu aku cakap, kalau nak main saham kurang-kurang kau kena ada 10k lah. Kalau naik tu 10%, berhasil lah juga. Siapa yang rasa aku cakap ni salah, kau cuba komen. Kalau betul, kau tolong komen juga, tanda kau setuju. Memang kepala banak lah.